Kalau tuan-tuan ada mak, gunakan peluang ni. Balik, jumpa mak dan cuba peluk mak. Balik, nanti jumpa mak, peluk mak. Cakap dengan mak, mak, boleh tak abang nak peluk mak lama-lama? Mak kita tanya kenapa ni? Dulu masa saya kecil-kecil, mak akan peluk saya lama-lama. Kenapa saya suruh tuan-tuan buat macam tu? Ketika tuan-tuan mula peluk mak tuan-tuan, tuan-tuan cium mak tuan-tuan, mak tuan-tuan akan berkata dalam hatinya, Ya Allah, terima kasih kerana Engkau kurniakan aku anak seperti ini dan berkatkan hidup dia. Percayalah tuan-tuan, selepas tuan-tuan dapat peluk mak tuan-tuan erat-erat, tuan-tuan dapat cium wajah dia dengan penuh kasih sayang, masalah yang ada pada kita diselesaikan oleh Allah segera. Kesusahan yang ada pada kita diangkat oleh Allah segera. Apa yang berlaku